Earbud Lenovo ni pun ada design yang padu. Banyak betul design Lenovo ni. Yang ni XT81. Jom kita buka. Satu manual book, satu kad QC, kabel Type-C, earbud Lenovo. Jom kita buka dan tengok lampu dia. Agak unik. Dekat bahagian bawah ada port charging Type-C. So, ni dia punya earbud. Shape dia pelik sikit lah berbanding earbud-earbud yang lain. So, jom kita try connect. Aku dah cuba dah sebelah kiri ni. Dia memang masuk ngam elok tau. Sebab design dia agak rare sikit. Dia memang macam melekat betul tau. Ini memang rare. Korang tengok tak jatuh guys. Seriously. Okay, kita play lagu yang sama. Lagu Nickelback. Okay, ni dah cukup kuat ni. Sangat kuat. Okay, kalau kita buka habis. Alright. Memang kuat gila. Dan sekarang ni aku dah tak dengar apa yang aku cakap dengan korang. Dari segi sound quality, aku boleh katakan sound quality dia sedap. So, kalau macam kita play lagu Nickelback, di time dia ada bunyi zoom tu memang padu lah. Memang padu. Touch sensor dia berfungsi dengan baik. So guys, dari segi pattern earbud ni memang rare habis. Harga dia murah gila kot. Korang boleh klik dekat beg kuning di bawah.